Apakah hukum pemimpin menyekat menghalang majlis ilmu agama dan adalah ketua orang Islam atau ketua negara? Cari pasal pula dah. Dia begini, kita boleh adakan undang-undang untuk menghalang orang menyampaikan ilmu, dibolehkan. Kerana selepas zaman kewafatan Nabi SAW, berlakulah macam-macam ilmu dan ada yang tidak betul. Kerana itu Sayyidina Ali pernah menyuruh beberapa orang pengawal untuk menghalau orang yang mengajar padahal ajaran itu tidak benar di Masjid Nabawi. Jadi ulama-ulama kemudian membenarkan, berisytihad dibenarkan masalah tauliah, iaitu untuk mengawal daripada ajaran sesat. Tengok ini kan ajaran sesat. Macam-macam lah timbul ajaran sesat. Jadi benda yang menyesatkan, orang itu menyampaikan ilmu yang salah, yang batil, hendaklah dihalang. Jadi pemerintah wajib sebenarnya menghalang mana-mana orang yang mengajar ajaran yang sesat, termasuk di masjid, di surau. Cuma jangan dipolitikkan kuasa untuk menghalang itu. Situ saja. Jadi kita setuju apa? Kenapa kamu halang dia daripada menyampaikan ilmu? Kerana dia menyampaikan ajaran yang salah. Boleh. Faham lagi? Dibolehkan. Yang tak boleh kerana nafsu. Tak boleh. Kerana sakit hati, kerana nafsu saja. Kita pun blok dia, jangan beri dia mengajar agama. Tak boleh. Sebab takut-takut masuk dalam firman Allah. Yang mana Allah kata orang yang sekat orang mengajar, kalau dia mengajar orang ramai mari masjid, jadi hidup masjid, kita pergi sekat, maka kita ni jadi orang yang paling zalim. Allah sebut dalam Quran, wa man adlamu mimma mana'a masajid Allah an yuskara fiha ismu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih zalim daripada seorang yang menghalang daripada diimarahkan, diramaikan orang datang ke masjid? Dia dikira berusaha meruntuhkan akan masjid. Jadi kena jagalah. Benda nak halang memang molek. Kita kena ada jabat agama, kita ada pihak boleh dan sebagainya. Ada kita dapat report mengajar orang sesat, kita halang dia. Faham lagi? Bahkan bukan halang saja, ditangkap. Mengajar orang semayang niat, tidak wajib tutup aurat dan sebagainya, pelik-pelik. Dia bukan halang saja, bahkan ditangkap, dikenakan hukuman. Tapi kalau yang benar, jangan kita halang.